Habis buat pembedahan, sebab saya terus balik dari bilik bedah waktu malam kan, waktu malam. Tunggukan ke hari esok kan, hari esok. Yang nanah tu keluar naik pergi atas, yang pergi tapak tadi kan, pergi atas sini kan, pergi naik atas sini. Dia tengok, Oh my god. tengok tu. Ini mesti mau pasal operate sekali lagi dia cakap. Aduh. Saya cakap dengan Saya dia. tengok pun sudah sangat sakit. Oh my god. Operate sekali lagi. Dia buang nanah saja ada. Dekat mana you orang nak operate? Sini dah dekat yang bernanah ni. Dia okey. Kalau macam tu, okey. Operate satu kali lagi. Buat. Dua kali operate. Dekat tapak satu, dekat atas satu. Ya Allah. Satu bungkus saya cakap. Satu untuk pagi, tengah hari, malam. 3 kali. Okey lah. Saya makan. Mula-mula saya makan. Dulu dekat mana dia rasa sakit? 10 2 kotak saja berhenti. Dekat mana dia sakit? Dekat belakang dulu. Tapi ada juga dia meresap dekat sini. Tapi dia rasa sakit dekat belakang. Mula-mula makan soruto. Makan. Lepas 3-4 hari macam tu, tidak ada lagi kesana sakit. Terus saya tengok. Coba doktor suruh saya bergerakkan kaki macam mana? Oh, kaki sudah boleh pakai bergerak. kasut tu. Boleh bergerak. Semua tu boleh bergerak tu. Ini sudah bersih ya? Ini sudah Masa dekat hospital ni. lagi kecil lah. Ya, tidak ada kecil lagi. sekarang. Ini Sekarang kecil sudah. lagi. Sekarang besar nih saja sekarang. Sampai tutup. Dalam 5 bulan.